Lepas tu untuk lagi satu, barang-barang dalam kereta customer yang berharga kau jumpa, tolong inform terus, ambil gambar, inform terus dekat front desk, supaya dompet, tak kisah dompet ke, telefon ke, gold bar ke, yang Dina tu ke, kalau kau nampak terus ambil gambar, kalau boleh bagi dekat front desk lah untuk dia simpan, suruh customer collect terus. Sebab kita tak nak benda-benda tu ada isu hilang, customer cakap dia ada tinggal hilang dan dia minta company ganti. Benda-benda tu kau kena amanah lah, tengok benda-benda yang milik customer yang berharga. Kalau macam kabel tu, kabel telefon ke, spek mata ke, yang tu tak ada masalah. Benda-benda berharga, duit, emas ke, telefon ke, yang tu kena inform lah. Kadang-kadang customer tertinggal, dia pun terlupa. Lepas tu sama juga dengan barang-barang yang special order. Yang special order, make sure customer tahu estimate tarikh tu bila. SA kena bagi tahu. Juga mekanik pun sama juga, jangan tersalah order. Kalau untuk part-part yang jenis order 2-3 minggu, make sure kau confirm betul-betul barang tu betul, yang sampai tu pun betul. Sebab benda tu customer tunggu. Macam yang Mercedes ni, dalam 7 hari ke 10 hari bekerja untuk order. So make sure benda tu betul lah, double confirm betul-betul sebelum order. Sebab banyak case special order ni memang tak boleh return balik kalau kita yang tersalah tengok barang. So untuk attendance, aku ingatkan lagi sekali, 8.45 datang 15 minit sebelum. 9 kita dah start kerja, bukan 9 baru nak pakai kasut. 9 dah start kerja, dan kereta make sure parking kat luar. Untuk yang dah siap, tolong parking depan, inform dekat front desk lah, dekat admin ataupun SA. Lepas tu untuk yang keep SOP, kau tolong hati-hati, tengok balik dengan Cik Zul apa yang boleh, apa yang tak boleh. Benda yang sama, aku rasa semua dah tahu, cuma buat-buat tak tahu. Scanner aku ingatkan lagi sekali sebelum hantar dalam office, sebelum balik, orang last kena keluar sampai dekat window last sekali tu. Jangan biar dia tergantung dekat scanning, sebab benda tu jahanamkan barang nanti, scanner tu. Jangan tinggal dalam kereta. Jangan, kalau kau nak jack kereta, make sure OBD tu kau cabut. Sebab benda tu bila panas dia boleh short, dia boleh rosak.